masih menggunakan pen marker dan papan putih sebagai bahan bantu mengajar. Namun, dalam era pendidikan abad ke-21, sudah tiba masanya kita melangkah lebih jauh. Ayuh teroka pendekatan pengajaran yang lebih kritis dan kreatif demi meningkatkan minat serta kefahaman murid dalam sesi pembelajaran. Definisi pemikiran kritis dan kreatif. Definisi pemikiran kritis. Pemikiran kritis ialah keupayaan untuk menganalisis, menilai dan membuat pertimbangan secara logik dan rasional terhadap maklumat, idea atau situasi. Sebagai contoh, seorang guru yang berfikir secara kritis mampu mengenal pasti masalah dalam bilik fisi, menilai punca dan membuat keputusan berdasarkan bukti serta data. Definisi pemikiran kreatif pula ialah keupayaan untuk menghasilkan idea baharu, unik dan inovatif bagi menyelesaikan masalah atau memperbaiki sesuatu keadaan. Contohnya, guru yang kreatif boleh mencipta aktiviti pembelajaran yang menarik sesuai dengan tahap murid dan penuh elemen imajinasi. 5 cara pelaksanaan kritis dan kreatif di dalam kelas. Pertama, buku teks atau busy board. Jika guru hanya sekadar membaca buku teks semasa sesi PDP, guru yang menggunakan busy board semasa sesi PDP kedua, menyuruh atau menggalakkan. Guru meminta murid untuk menjawab soalan tanpa bantuan. Guru meminta murid untuk menjawab soalan dengan memberi contoh dan membuat gaya. Ketiga, papan tulis atau slide. Jika guru menulis di papan tulis, guru yang menggunakan slide semasa sesi PDP. Keempat, konsep abstrak atau prompt. Konsep abstrak. Guru menggunakan prompt untuk menunjukkan cara. Kelima, buku aktiviti atau bahan interaktif. Buku aktiviti. Bahan interaktif, aplikasi quizzes. Lima faedah pengajaran secara kritis dan kreatif. Pertama, guru yang mengaplikasikan pengajaran yang kritis dan kreatif dapat meningkatkan penglibatan murid di dalam kelas. Pengajaran kritis dan kreatif membantu menarik perhatian murid kerana aktiviti yang dijalankan lebih menyeronokkan, mencabar minda dan tidak membosankan. Ini meningkatkan motivasi dan penglibatan aktif murid dalam pembelajaran. Kedua, meningkatkan penglibatan murid semasa sesi PDP. Dengan pendekatan ini, murid digalakkan untuk berfikir di luar kotak, menyelesaikan masalah secara analitik dan mengemukakan idea yang bernas. Ini selari dengan keperluan kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT. Ketiga, murid dapat meningkatkan keupayaan menyesuaikan diri. Guru yang berfikir kritis dan kreatif lebih fleksibel dalam pendekatan pengajaran, mampu menguasai teknik mengikut keperluan murid dan situasi kelas. Keempat, dapat membina hubungan pembelajaran yang bermakna. Pendekatan ini membolehkan guru mengaitkan pembelajaran dengan
benak murid, menjadikan ilmu lebih bermakna dan mudah difahami. Kelima, dapat memperkasakan profesionalisme guru. Mengaplikasikan pemikiran kritis dan kreatif menunjukkan guru bersedia memperbaharui kaedah pengajaran dan terbuka terhadap inovasi. Ini memperkukuh imej guru sebagai pendidik profesional dan